Sebab itu saya nak cakap sikit ni pada Presiden UMNO ni lah. Saya orang PAS, tapi saya ahli biasa. Ahli biasa tak apa kot, tegur kot. Boleh kot, orang PAS pun tak marah lah. Dan saya ingat semalam mungkinlah Sanusi, Datuk Seri Sanusi tersilap cakap ke apa saya tak tahulah. Tapi saya tak rasa dia tersilap cakap, betul. Benda yang dia cakap tu betul lah tu. Maksud dia, apa maksud dia? Maksud dia, kita orang Melayu, inilah tanah kita, betul tak? Kita nak pergi mana lagi, betul? Inilah tanah kita, kita bumi putera di sini. Kita tak boleh pergi mana dah. Kalau negara kita ni jadi macam Singapura, macam mana tuan-tuan? PAP memerintah, mana kita nak pergi, betul? Itulah maksud dia. Tapi mungkin disalah tafsir. Lepas tu dibawa, tiba-tiba pula dah orang-orang PH ni dengan Koming lah, DAP lah apa, tiba-tiba ambil point pula dah. Kata Sanusi ni tu, Sanusi ni lah, perkauman lah, apa ke benda. Datuk Zahid pula pergi cakap, kalau nak cara buat berkawan, buat cara berkawan, Sanusi jangan datang sini, pergi balik Kedah. Saya cakap, Datuk Seri Zahid, janganlah cakap macam itu. Saya nak cakap pada dia, kalau nak berkawan, buat cara berkawan lah, betul tak? Kalau dulu dengan Koming yang kata nak letak jawatan lah apa, tak letak jawatan, bila kita tanya Datuk Seri Zahid, dia kata tak apalah, dengan Koming tu sahabat dia di kabinet, duduk sebelah aja tuan-tuan, nanti dia cerita, oh dia cover line pula, betul. Tapi bila kawan kita PAS, Sanusi cakap macam ni, dia pergi balun buat apa? Setuju tak tuan-tuan? Janganlah balun. Kalau tak nak cover, diam je lah, betul tak? Orang lain tak boleh nak cakap tuan-tuan. Bila orang lain tak boleh nak cakap, saya cakap. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Tak ada pajak tu. Datuk Zahid, kalau nak berkawan, buat cara berkawan lah. Itu saja saya nak bagi tahulah bab itu. So, yang lain-lain tu, kalau katakan ini, lepas tu siapa pula yang backup? Sanusi. MCA pula backup tuan-tuan. Wika Siong pula backup, betul tak? Wika Siong kata, jangan salahkan Sanusi, DAP yang selalu mainkan isu perkauman dengan kaum, betul tak? Macam mana pula Wika Siong pula boleh backup Sanusi? Presiden UMNO pergi balun Sanusi. Saya tak faham. Tuan-tuan faham ke? Boning Pak Noi. Lepas tu boleh berpentun-pentun pula dengan Anwar Ibrahim. Aku tak faham lah. So sebab itu ada dalam komen itu saya tengok, orang komen dalam saya punya Facebook. Dia cakap, Cik Syam boleh tak janganlah cakap amdap-amdap lagi, kita berdosing telinga, kita bukan amdap, kita ni semua ni UMNO original, yang amdap seorang tu Zahid dan seorang dia amdap, dia cakap. Ini dalam komen ni, betul tuan-tuan, bukan saya tipu, ada komen orang cakap macam tu. Sebab itu Datuk Zahid, janganlah buat macam ni, tak payah cover lah DAP tu. Buat apa nak cium mulut dengan Anwar pula dah. Anwar datang sini, dia tak bagi kita cerita pasal isu adat. Tiba-tiba pula Negeri Sembilan ni ada gas pula dah tuan-tuan. Apa benda dia cerita ni? Tangga minyak. Orang duk cerita isu adat, betul tak? Nak selesaikan krisis ini, dia sibuk pasal gas lah, apa ke benda lah. Dulu cerita pasal minyak, kita cerita pasal gas, dia tak nak bagi tahu. Sekarang ni entah nak korek gas pula dah apa Anwar. Tapi elok dia datang tuan-tuan. Saya rasa esok Anwar Ibrahim datang. Saya ingat pada Datuk Seri Anwar datang sini, bawa sekali si Sani tu lah. Tuan-tuan kenal Sani? Sani Rohingya tu. Ya. Lepas tu bawa lagi siapa dia? Amir Ladang tu. Amir Ladang kenal? Amir Ladang, Amir Menteri Besar Selangor. Dia nak buat ladang tu tuan-tuan. Bawa Sani Rohingya. Dia nak runtuhkan asrama Rohingya pun nak kena charge 600,000. Anwar Ibrahim bawa Sani Rohingya, bawa Amir Ladang, bawa si Maeh Palapaip yang dekat topi rasmi Palapaip tu, bawa semua. Lagi dia orang datang tuan-tuan, lagi bagus untuk kita, betul tak? Pergi ceramah. Amir Ladang, mana kau? Itu kalah senyap sekejap. Adakah dia nak buat ladang di negeri saya tuan-tuan? Dulu ingat ladang tu di Negeri Sembilan ada, betul tak? Habis orang macam mana tuan-tuan, betul? Tuan-tuan pun dah tolak ladang babi di Negeri Sembilan, betul? Tiba-tiba orang ni nak buat ladang pula dah 500 hektar dekat negeri saya.
Esok aku nak balun dia ni tuan-tuan. Bila tunggu, aku tunggu di Selangor. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tolong saya kalahkan dia di Selangor? Tapi apa-apa pun tuan-tuan, kita kalahkan mereka di Negeri Sembilan ni. Sebab kalau tidak, kita tak boleh selesaikan isu adat ni tuan-tuan. Krisis ini akan berterusan. Kalahkan mereka, tapi di Negeri Sembilan, sebab banyak kawasan campuran yang saya cakap tadi tu, kita jangan ambil sambil lewa. Dia orang banyak duit, dia akan tabur duit tuan-tuan. Dia akan gerakkan mereka sendiri, tiba-tiba dia potong tangkona, kita kalah, habis kita. So sebab itu kita buat penyatuan ummah ini. Kalau ada apa dia kata ke, macam dia kata ke, janganlah pergi attack. Jangan tembak kaki sendirilah. Datuk Zahid saya cakap elok-elok ni. Tapi saya cakap je lah sebab dia pun memang tak suka saya pun. Bukan tak suka, dia tak kenal saya. Dia tak kenal Den. So Datuk Zahid tak kenal Den, Den cakap je lah. Dia tak kenal pun, apa ada masalah, betul? Den cakap je lah tuan-tuan. Okey, kita kena berusaha tuan-tuan, kasih menang lah kita. Kalau menang pun saya ingat menang tipis. Kalau kalah pun kalah tipis. Sebab kita kalah menang nipis-nipis dekat sini tuan-tuan, kita kena berusaha lebih lah tuan-tuan. So dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! Terima kasih tuan-tuan. Oi, mereka kata tak boleh cakap tentang bangsa saya kena tangkap 3R. Kepala bapa hang 3R. Keluar dah.